Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah, kita doakan sama-sama semoga kita dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesihatan yang baik. Okey, kali ini saya nak pergi ke Tanjung Pinang, Indonesia. So inilah Situlang Terminal Ferry. Jadi di sini ada tempat untuk parking motosikal, jangan risau. Tapi berbayar ya. So kita akan teruskan untuk beli tiket. Pagi ni kita dah beli tiket ferry kat Situlang, Terminal Ferry Situlang Johor. Kita nak pergi ke Tanjung Pinang. Ni tiket je RM153. So kita nak sarapan dululah. Okey, nak sarap dulu. Nanti kita gerak sikit lagi. Okey, makan dulu. Tiket dah ada. 9.45. Lebih kurang 3 jam pun sampai ke Tanjung Pinang. Kita dah sewa motor. Okay, tempat beli tiket di tingkat 2. So ada banyak ferry ke Batam Center di Situlang. Tapi hari ni saya ke Tanjung Pinang. Okay, buat jadual dia banyak jadual lah. Batam Serang Pak. Okay, buat tiket saya pergi Situlang kat sini. Kita pergi Tanjung Pinang. So ni hujung untuk kita daftar. Setelah dipanggil untuk masuk untuk naik ferry, so kita turun ke bawah. Ni je lah dia ferry yang akan bawa kita ke Tanjung Pinang. Ini ada time dia dalam 9.45 pagi. Okey, lebih kurang dalam 3 jam lebih lah untuk sampai ke Tanjung Pinang. Okey, ferry pun dah sampai. Jom kita masuk. Okey, untuk tempat kita boleh mana-mana saja pun boleh sebab tak ramai kan pergi Tanjung Pinang. So alhamdulillah, ferry pun cantik. So kita duduk belakang sekejap, tengok pemandangan di sekitar Johor Bahru ni. Sebelum ferry kita bergerak, tu di nampak tu Johor, kita Johor dan Singapura. So ni di antara ferry yang bawa ke Batam ni. Sebab saya ni pergi Batam ni, kita pergi Tanjung Pinang. So ni dah je waterfront, sekarang panggil Terminal Ferry Situlang. Okey, kita akan gerak sikit lagi. Cuaca hari ni agak panas sikit. Biasalah kan, Kepulauan Melayu. Kita nak pergi ke Tanjung Pinang. Jadi saya nak bagi tahu sini untuk bagi mereka yang bawa kenderaan sama ada motor ataupun kereta, anda boleh je parking di waterfront tu di Terminal Ferry Situlang. Dan untuk perjalanan pergi ke Tanjung Pinang ada 2 trip saja, iaitu pagi 9.45 dan juga tengah hari, petang lah akhirnya. Dia tak banyak berbanding dengan Batam. Batam 2 boleh katakan setiap sejam pun ada. Tanjung Pinang 2 kali saja sehari, pagi dan juga petang. Okay. Jadi perjalanan mengambil masa lebih kurang 3 jam lebih lah. Mengikut juga keadaan ya. Kalau hujan, ribut. Okey. So alhamdulillah, ini kali pertama saya datang ke Tanjung Pinang sebab saya nak tengok keadaan di sana. Katanya di sana ramai orang Melayu, sebab tu saya nak ke sana. Dia kira kepulauan Kepri Melayu lah ni. Karimun, Tanjung Pinang, Batam. Okey. Ni orang-orang Melayu kita lah ya. Jadi ini dia, dah sampai dah ke Tanjung Pinang. Cuma anda lihat ni, kita dah sampai ke Tanjung Pinang. Itu dia, Tanjung Pinang, Indonesia. Okey, alhamdulillah. So saya ada
booking lah untuk sewa motor kat sini. Sini ada sewa kenderaan Tanjung Pinang. Ada sewa motor dan juga mobil atau kereta. Untuk sewa motor mengikut cc ini saya order Honda Beat dalam 120,000 100 ke 120,000 lah per hari Kalau kenderaan 300.5 ke 800, tengok jenis kenderaan apalah kan. Okay, bagi mereka yang mungkin nak pakai travel, ada pemandu pelancong, lebih baik lah kan. Tapi saya ni biasalah seorang diri pergi-pergi ni seorang-seorang je ni. Orang kata InsyaAllah kan, InsyaAllah selamat Okay, ni je pelabuhan ke Tanjung Pinang. Orang sini ramah-ramah belaka, cakap Melayu kita. memang orang Melayu kan. Sebab itulah saya nak datang ke sini, Kepulauan Melayu. So ni di antara feri yang berlepas daripada Batam ada, daripada Kukup ada, daripada Singapura ada. Kan nampak ni, jadi cantik feri diorang ni. Sampai dah sampai. Okay. Sampai dah. Sampai. Dah sampai. So, pastikan bawa pasport Itu orang Malaysia kena pakai pasport nak masuk Indonesia. Dah sampai. Okay, ini dia terminalnya. Okey, setelah kita cop pasport, kita keluar ke terminal ni dan kita nak cari SIM card handphone untuk line Indonesia. Terminal kita ada. Okey, saya tak pakai SIM card Malaysia, saya tekan Indonesia. Ada jual kat sini So kita boleh tukar terus. Tak payah pakai Malaysia punya. Taklah. Okey, seterusnya kita keluar, kita nak pergi tempat ambil motosikal sewa kita. Okey. Ni ada brother ni bawakan saya ke tempat untuk mengambil motosikal sewa. Ya. Jalan kaki sikit lah kan. Sambil tu tengok-tengok keadaan kawasan terminal feri Tanjung Motor. Ada okey sikit tak? Ada yang cantik tak? Ada yang cantik lagi tak? Ini kurang sikit. Ada dah habis tu. Tak lah, ini kan tahun tinggi bang. Lama tu. Tak legam. Di tempat. Okey, dah sampai tempat ejen kita nak sewa motor. Berhadapan dengan itu. Terminal Tanjung Motor dan sewa tempat dan bersebelahan dengan kantor polisi. Motor ni Motor di Tanjung Pandai, Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. 120,000 satu hari. Okey. Memang cantik lah. Sekali helmet. So kita dah bayar. Okey, ni hotel yang saya duduk di Tanjung Pinang. Bintan Lumba Inn Hotel. Okey. Bagi saya murah dalam tanpa RM50 satu malam. Saya ambil yang sebelah kanan ni. Okay, ini hotel yang pertama. Okay, tapi dia mungkin 2 bintang ke 3 bintang lah. Tapi yang pastinya selesa lah. So parking bawah pun ada. Kita nak parking, tak masalah. Okay, untuk kadar satu hari lebih kurang 200,000 lebih lah mengikut type. Okay, so selepas ni video kita ke Pulau Penyengat So sambung kita video seterusnya sebab dah panjang sangat Okay, bye.